Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdanisha dan di sebelah saya ni Adam Syakir. Dan anda sekarang sedang menonton Ibnu Khaldun TV. Pada hari ini lagi-lagi hari Jumaat yang penuh dengan barakah dan penuh keberkatan, di mana warga STO berkumpul untuk berbuka puasa dan bersolat jemaah bersama-sama untuk menyeratkan silaturahim. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita terokiai bersama apa yang menarik di Majlis Iftar Perdana STO. Okey, kembali lagi dengan saya yang di sebelah saya ni PK Ham kita yang dikasihi dan dicintai oleh semua warga STO. Cikgu Nur Ain ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya sikit soalan? Boleh. Okey. Soalan yang pertama, apakah tujuan utama majlis iftar ini dianjurkan? Tujuan utama ialah yang pertama untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga STO ataupun dengan kata lain untuk perpaduan dalam kalangan warga STO, di kalangan murid sesama murid, murid sesama guru, guru dengan staf dan guru dengan murid. Baik, dan yang kedua, matlamat utamanya ialah untuk kita mengimarahkan Ramadan supaya kita rasa bahawa maknanya kita nak mendidik anak-anak menghargai, bersyukur dengan nikmat Ramadan yang Allah kurniakan pada kita. Okey, soalan yang seterusnya pula cikgu, adakah pihak sekolah telah bercadang untuk memperluaskan majlis iftar ini dengan melibatkan lebih ramai murid masa akan datang? Sebenarnya itulah impian guru-guru, maknanya impian pihak penganjur, iaitu unit HAM dan panitia pendidikan Islam ataupun ADNI. Kamu tahu ADNI tak? Adab dan nilai, adab dan nilai ya, unit adab dan nilai di sekolah. Sebenarnya itulah matlamat kita, nak buat sebesar mungkin, melibatkan seramai mungkin murid kita, tetapi disebabkan kekangan tempat. Hari ni pun kalau kita tengok, kita dah gunakan ke seluruh kawasan kita kan. Dewan pun tadi solat alhamdulillah penuh kan. Jadi cuma cikgu berharap di masa depan Allah permudahkanlah urusan kita, kita boleh panggil lebih ramai murid lagi lah. Okey cikgu, soalan yang terakhir daripada kami lah, apakah harapan pihak sekolah terhadap anjuran majlis ini pada masa yang akan datang? Okay, harapan pihak sekolah, terutamanya pihak unit adab dan nilai, kita akan berusaha untuk berkolaborasi dengan masjid, sama ada masjid Putra, kita ada masjid Putra ataupun masjid Besi, ataupun kalau bukan masjid, kita boleh berkolaborasi dengan surau komuniti supaya kita ada lagi silaturahim tu bersama dengan komuniti dan ibu bapa. Allah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih dari kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini kita telah bersama guru yang bertanggungjawab dalam menjayakan majlis iftar kali ini, Ustazah Fatimah. Assalamualaikum Ustazah, bertemu lagi kita pada tahun ini. Baiklah Ustazah, mungkin Ustazah sudah terbiasa dengan temu bual kami. Jadi saya teruskan dengan soalan. Soalan pertama, bagaimana dan berapa lama masa yang diambil untuk majlis iftar ini dijayakan? Okey, terima kasih kepada Kil yang daripada PSS. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program tahun ini, seperti biasa kita telah merancang di peringkat awal lagi, dalam takwim sekolah lagi, berkaitan dengan program Ihya Ramadan, terutamanya program yang terbesar dalam Ihya Ramadan ni Iftar Perdana. Okey, jadi kita oleh kerana tahun ini buka sekolah pun rapat dengan bulan Ramadan, sama macam tahun lepas, jadi kita prepare samalah macam tahun lepas. Baiklah, begitu ya Ustazah. Sepanjang persediaan majlis iftar ini, apakah cabaran terbesar yang Ustazah atau semuanya berjalan secara lancar? Okey, secara keseluruhannya alhamdulillah berjalan seperti yang kita rancang. Cuma untuk tahun inilah buat pertama kalinya iftar perdana di peringkat sekolah kita tak dapat jemput ibu bapa. Okey, kita tak dapat jemput ibu bapa kerana bilangan murid tingkatan 3 yang cukup ramai. Okey, dan